Adalah baca kenyataan daripada Pius Said, tapi tertanya-tanya gak Pius Said ni memang betul-betul tak tahu ataupun buat-buat tak tahu. Tapi tak apalah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi sebenarnya kalau Pius Said ambil masa sikit baca kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, rasa mudah je nak faham kot. Okey, tak apalah, kita baca sikit. Betulkan pemahaman hamba tentang Budi 95. Dari harga biasa RM2.5 sen, semua rakyat Malaysia yang ada lesen dan IC layak dalam harga RM1.99 seliter dan ada kota sebanyak 300 liter sebulan. Jika dah habis kota 300 liter tu, harga akan kembali kepada RM2.5 sen seliter, bukan RM2.60 kan? Part ni aku dah jam dah. Takkanlah Pius Said ni tak tahu kan? Harga tanpa subsidi ni apa dia, harga bersubsidi ni apa? Takkan sebelum ni Pius Said duk isi minyak Velfire tu tak sedar dan tak tahu yang mana RM2.5 sen ini ada 55 sen yang ditanggung oleh kerajaan. Mungkin disebabkan tak tahu tu, akhirnya takkan bersyukur sebab dia tak sedar setiap liter itu ditanggung oleh kerajaan sebanyak 50 sen lebih. Jadi sepatutnya Pius Said ambil tahulah benda tu. Okey, kita sambung lagi. Bagi yang tiada IC atau lesen, kena bayar RM2.60 sen seliter. Jika sistem down, kena bayar RM2.60 sen seliter walaupun ada IC dan lesen yang sah. Seperti banyak kes yang terjadi. Dapat refund balik ke? Bila Pius Said sebut banyak kes, sistem down dan sebagainya, saya pun nak tanya, banyak kes tu kat mana Pius Said? Dia tak boleh main banyak-banyak macam tu. Sila bagi perincian. Okay, kita sambung kat bawah. Bagi rakyat asing, wajib pakai RON 97 khasnya yang bernombor plate asing. Kalau yang pakai kenderaan Malaysia tetapi warga asing yang sah-sah tak ada IC, mereka dapat harga RON 95 dengan membayar RM2.60 sen. Jadi apa beza kita dengan warga asing? Betulkan jika amba salah. Pius Said, kat atas ni kan Pius Said dah sebut kan. Takkanlah tiba-tiba kat bawah tanya balik. Beza dia, rakyat Malaysia dia ada kota 300 liter ni. Pius Said dah sebut dah kat atas ni. Rata kereta guna 7 liter per 100 km. Kalau 300 liter, boleh pergi 4,200 km. Itu pun 140 km sehari. Kalau tak cukup juga, maknanya anda sejenis boleh pergi haji balik hari. Tak pun memang walaun. Simple. Bunyi 300 liter tu memanglah sikit. 300 liter. Tapi cuba convert kepada ringgit. 300 liter ni RM597. Dekat-dekat dengan RM600 sebulan. Bagi saya, orang biasa yang pakai kereta Azia, saya rasa lebih sebenarnya daripada cukup 300 liter. Dah dapat lebih daripada cukup. Cukup jumlah lebih. Dan mungkin tak sampai pun 300 liter. Tak sampai pun 500 ataupun 600 sebulan. Tapi bezalah untuk Pius Said yang pakai Velfire. Pakai Velfire ni mungkin minyak itu diisi lebih banyak. Dan Pius Said kena ingat tau, harga ini sebahagiannya ditanggung oleh kerajaan. Harga asal dia RM2.60 sen. Harga lama RM2.5 sen, kerajaan tanggung 55 sen per liter. Yang harga terbaru ni kerajaan tanggung 61 sen per liter. Jadi kat sini jelas yang mana pakai lebih banyak, yang mana fuel tank dia lebih besar, yang itulah lebih dapat manfaat. So kalau analogi yang saya bawa tadi antara saya dengan Pius Said pakai Velfire, saya pakai Azia. Pastinya Pius Said yang akan dapat manfaat lebih banyak. Sebab itulah kerajaan hari ni letakkan kota 300 liter je sebulan. Supaya kita sama-sama fair Pius Said. Kamu boleh isi limit 300, saya boleh isi limit 300. Kalau kamu pakai lebih daripada 300 liter, kamu kena isi guna harga biasa RM2.60. Dan Pius Said kena ingat RM2.60 ini harga tanpa subsidi. Kalau warga asing nak isi guna harga ni pun, kerajaan tak rugi apa dah. Yang jadi pertikaian dulu, sebab warga asing yang pakai plate nombor Malaysia ini, mereka mungkin curi-curi boleh isi RON 95 dengan harga RM2.5 sen. Yang mana 55 sen tanggungan subsidi kerajaan. Jangan bayangkan bila cerita bab warga asing, kita bayangkan Bangladesh yang kerja konstruksi. Bukan. Pak-pak Arab yang duduk dekat Bukit Bintang tu. Yang kaya-kaya ada kedai shawarma apa semua tu. Yang pakai kereta mewah mungkin. Tetapi guna RON 95 yang ditanggung subsidi. Yang sepatutnya subsidi itu hanya untuk rakyat Malaysia. Dan apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini nampaknya lebih spesifik. Untuk rakyat Malaysia sahaja. Dan khususnya untuk rakyat Malaysia di kelas menengah dan juga kelas bawahan. Kalau pakai Azia sebiji cukup. Tapi kalau kereta 45 biji memang tak cukup lah Pius Said 300 liter tu, betul tak? Lupa nak share lah sikit kan. Di mana semalam Bang Mat memulakan lawatan rasmi ke Filipina untuk hadiri mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN AMAF
kali ke-47 di Manila. Dan Mamat berkata, AMAF ini bukan sekadar mesyuarat biasa tapi jadi medan penting untuk kita sesama ASEAN. Rancang dasar bersama, pastikan keselamatan makanan, buka ruang perdagangan pertanian, jaga kelestarian alam sekitar dan juga dorong inovasi pertanian serantau. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini, AMAF ini adalah satu gabungan yang sangat penting untuk menjamin keterjaminan makanan dan juga pertanian negara-negara ASEAN. Ini adalah satu mesyuarat yang sangat penting untuk pastikan negara-negara ASEAN ini ada satu kekuatan daripada segi food security dan juga pertanian. Assalamualaikum. Ciao.